Ahmad merupakan seorang rakan niaga Halo Telco. Ali pula merupakan seorang pengguna Halo Telco yang setia. Ahmad merekrut Ali dan telah naik taraf beliau sebagai user partner Halo Telco. Kemudian, Ali mengajak dua orang kawan menjadi pengguna Halo Telco dan mereka melanggan pelan bulanan. Ali akan mendapat RM10 insentif one time off dan 10% komisen pasif setiap bulan daripada langganan pengguna tersebut. Ahmad yang telah merekrut Ali sebagai user partner juga mendapat RM10 disebabkan Ali berjaya mencari dua pengguna Halo Telco berserta langganan. Setiap kali Ahmad merekrut user partner Halo Telco, Ahmad akan mendapat RM10 dengan syarat setiap user partner berjaya mencari dua pengguna baru berserta langganan. Ahmad juga akan mendapat insentif tambahan sebanyak RM50 apabila berjaya merekrut 5 user partner lagi. Sekiranya Ahmad berjaya merekrut 20 tambahan user partner, Ahmad akan mendapat insentif tambahan sebanyak RM100 dan apabila Ahmad berjaya merekrut 50 tambahan user partner, Ahmad akan dapat lagi insentif tambahan sebanyak RM100. Ali merupakan pengguna SIM kad Halo Telco yang setia. Ali telah menaik taraf menjadi user partner Halo Telco secara percuma. Kemudian, Ali mencari dua orang pengguna Halo Telco berserta langganan. Ali akan mendapat insentif RM10 one time off dan 10% pasif setiap bulan daripada langganan pengguna tersebut. Dan Ali mencari tambahan 4 orang pengguna baru lagi dan secara automatik Ali mendapat tambahan insentif RM40. Jadi secara keseluruhan Ali mendapat RM50 berserta 10% pasif bulanan dari setiap langganan pengguna-pengguna yang didaftarnya. Sekiranya semua pengguna yang didaftar mengekalkan nombor sedia ada dari telco lama, mereka akan berpeluang mendapat satu tiket cabutan bertuah top up setahun percuma. Bukan itu sahaja, Ali berpeluang mendapat tambahan RM10 sekiranya pengguna mengekalkan nombor lama dari telco lain. Setelah Ali berjaya mendapatkan 6 orang pengguna Halo Telco, Ali akan dinaik taraf menjadi eksekutif partner Halo Telco secara percuma. Dengan setiap pengaktifan berserta langganan bulanan, Ali akan mendapat poin Halo User Partner Championship League. Jika pengaktifan menggunakan nombor baharu akan mendapat 50 poin, manakala pengaktifan menggunakan nombor dari telco lain akan mendapat 150 poin. Kemudian, kekalkan kedudukan anda berada di top 30 untuk menangi hadiah bernilai sehingga RM3,000. Kita happy bersama.